Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya berada di puncak bukit Liman Kati, Kuala Kangsar, Perak. Bukit ini taklah tinggi sangat, dia lebih kurang 510 meter sahaja daripada atas laut. Tetapi kalau kita buat pendakian, memang pemandangan dia cukup cantik. Lain daripada yang lain kerana kita sepanjang besar pendakian, kita akan melalui kebun-kebun, terutama kebun durian, cempedak, pisang, manggis, avokado pun ada, dan banyak juga kebun getah. Jom ikuti pendakian ringkas saya untuk persiapan ke Gunung Krunai pada 27 hari bulan April nanti, insyaAllah. Jom. Selepas 200 meter kita mula mendaki daripada parking kedai makan depan MRSM tu, kita akan melalui trek yang cantik dalam kebun getah macam ni. Dan kemudiannya kiri dan kanan kita akan tengok macam-macam kebun buah-buahan lah, yang baru berbunga, yang dah berbuah besar, penumbuk pun ada. Tengok macam ni, mungkin tak lama lagi boleh makan lah. Trek ni 3.5 saja ke atas, tapi dia steady mendegak, peluh pun mudah keluar. Tapi bestnya hiking dalam kebun ni tak rasa stres, kita damai je. Sebab kita boleh tengok buah, daun-daun dan sebagainya. Satu keseronokan tempat ini bila kita lalu kawasan kebun-kebun macam ni. Tapi sekarang belum lagi musim buah. Satu aja kekurangan trek ni, oleh kerana kita lalu di laluan pokok getah, maka ada banyak nyamuk. Tapi tak apa, pakailah baju lengan panjang ataupun spray insect repellent. Selesai, insyaAllah. Bila jumpa pokok durian sebesar macam ni, dah ada buah dah. Tengok. Lebih kurang sepenumbuk. Sayang, kalau datang musim, mungkin kita boleh jamu selera di kebun durian orang. Beli 50 pun rasa cukup, memang memuaskan lah. Ni pokok durian. Tengok. Siapa yang lebih handsome? Durian ke saya? Tengok buah cempedak ni, baru sebesar ni. Tunggu masa, dia jadilah RM6-7 sekilo cempedak untuk siapa yang tak kenal. Kalau time musim memang seronok kita datang, pokok boleh beli murah lah daripada tuan punya manggis. Jangan curi pula, berdosa. Kebun ni durian dia dah besar sikit dah, hampir sebesar kepala baby. Ini pokok yang lebih tua lah. Wah, oh, makan durian. Jumpa pisang hutan yang dah masak. Ada pisang hutan ni monyet pun tak layan, sebab tak ada isi mana pun. Biji yang lebih, tapi rasa tu rasa pisang lah. Sedap lah juga kan. Daripada tak ada makanan lain, makan je lah pisang hutan ke. Tuh, sepanjang bukit ni semua pokok durian. Pendek kata bukan rauk sajalah, Liman Kati pun kaya dengan kebun durian. Pakcik kaya, pakcik kaya, pakcik kaya. Durian. Walaupun 3.5 km saja untuk sampai puncak, tapi hampir setakat ni berpeluh juga. Kalau tak biasa, memang boleh pancit. Kena buat persiapan. Pokok avokado pun ada. Besar dah buahnya. Banyak pokok lagi kat bawah. Tapi kita ambil gambar tepi jalan ni je lah dulu. Bila kita jumpa pemandangan macam ni, yang penat tadi pun akan beransur kurang. Bunyi jentera potong pokok atau apa tu. Sana tu projek baru tanam pokok durian lah, kecil-kecil lagi. Tu dia jalan menuju ke puncak. Pacak sikit nampaknya. Tapi orang kata bila nak sampai ke puncak, semangat dia jadi lain macam.
Okey, kita teruskan lagi. Sikit lagi. Nampaknya seorang peserta Gunung Krunei lagi yang terus pecut di hadapan keseorangan. Walaupun jalannya jalan pacak, tapi dengan semangat membara, dia terus menampak setapak demi setapak sehingga sampai ke puncak Bukit Liman Kati. Wah, akhirnya sampai juga ke puncak Liman Kati. Alhamdulillah. Sini tuan punya kebun ataupun pekerja kebun ni sedang memotong rumput. Inilah puncak Liman Kati. Pemandangan yang berkapus pada hari ini. Bagi masa saya rehat sekejap, lepas tu kita buat review. Pemandangan daripada puncak bukit ini, di mana ada satu lagi puncak yang lebih tinggi yang diselubungi, yang ditutupi oleh awan di sana yang masih belum diketahui namanya. Jadi kita terus ke lain kali. Masya Allah, cantiknya. Tapi hari ini nampak berkabut sedikit dan pemandangan mungkin terhalang. Di sana depan sana kelihatan putih-putih itu ialah kampus Maktab Rendah Sains Semara Sultan Azlan Shah MRSM SAS Kuala Kangsar. Dan itu ialah Pekan Kati ataupun perumahan penduduk di Liman Kati, Kuala Kangsar. Matahari memancau, mata silau sedikit. Bila dah berada di puncak macam ni, dah sampai, penat pun dah hilang, angin pun sepoi-sepoi basah, sejuk, bunyi hutan yang mendamaikan, pemandangan yang subhanallah, memukau cantik, istimewa pula bersama dengan yang tersayang. Rasa macam malas pula nak turun, tapi nak buat macam mana, bekal nasi lemak tadi dah habis. Pulut dakap yang semalam, wah sedap yang buat pulut dakap tu, pandai buat. Dah habis juga bekalan, air pun tinggal separuh. Maka nak tak nak kena turun jugalah. InsyaAllah pada lain kali kami akan datang lebih awal lagi, sebelum subuh lagi. Kita sembahyang subuh di masjid berdekatan. Kita cuba cari awan kepek pula. Sekian, untuk maklumat yang lebih lanjut, follow Mabi Alam Hijau supaya anda tidak terlepas update-update daripada saya yang terbaru. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye. Ingat saya masa kecil-kecil dulu kerja ambil upah petik pok betah. Kalau tak silap saya kilo 2 sen ke upah. Walaupun baunya sangat busuk, tapi pengalaman itu sangat mewangi. Alamak dia tempuh. Sebab ni dah penuh, tapi air. Ini air. Air hujan ya. Sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Mabi Alam Hijau. Assalamualaikum.